Okay guys, jom kita tour office Abi. Seram guys. Ni Abi menuju ke tempat-tempat hotspot tu lah. Korang saksikan. Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, hari ni Abi nak bercerita sikit pasal kisah seram office Abi. Berapa kali dah Abi cerita pasal office Abi kan? Tak kot? Okay, mengenai pasal office Abi ni, Abi ada letak sikit shot-shot tempat-tempat yang seram. Kat mana tempat-tempat yang kebanyakannya staff-staff Abi tu pernah jumpa guys. Jumpa apa? Jumpa hantu lah kan. Takkan jumpa polis trafik pula kan, GPJ. Wah gitu kan. Okay, satu tempat ni, tempat di mana sebenarnya office Abi ni renovate. Jadinya ada tempat, satu kawasan tempat dia orang letak sementara kursi-kursi pejabat kan. Ada seorang Abi punya kawan nampak berdiri dekat cermin tingkap tu kan. Dia berdiri. Mula-mulanya bila dia lalu, dia nampak macam berdiri. Dia ingatkan macam plastik yang dekat gambar dia tunjuk tu kan. Tapi bila perhati betul-betul, hantu guys. Macam bentuk lembaga Pontianak duduk je kat situ. So dia pun patah balik, tak jadi nak keluar. Okay, satu lagi tempat yang menyeramkan dekat tangga. Habis lalu kan, habis turun bawah tu tangga kan. Dekat situ pun dia menghadap ke dinding, berdiri, bentuk macam pocong, diam. Masa tu berlaku dalam pukul 7, nak dekat maghrib guys. Kat situ ada penampakan satu, memang sangat menyeramkan. Pun kawan Nabi juga tak jadi naik lift. Dia ubah perjalanan dia. Mulanya dia nak turun tangga lah kan. Lepas tu dia turun, tak jadi, dia pergi naik lift. Ok guys, kita sambung. Satu lagi tempat bilik store. Di mana tempat ni tempat penyimpanan Nabi punya barang-barang keperluan pejabat lah. Jadinya pernah kawan Nabi juga nampak dalam bilik store tu, badan berbulu, tinggi, besar, duduk menghadap ke dinding juga. Pada mulanya dia ingatkan macam bayang-bayang sebab bilik tu gelap kan. Kita orang buka separuh lampu, tak penuh. Tak fully lampu kita orang pasang lah. So dia nampak ada satu bayang-bayang lembaga besar menghadap dinding juga, tengah berdiri menghadap. Habis ada tunjuk satu video tu kan. Kalau korang perasan, ada nampak macam lembaga tu sekejap je. Habis tak tahu adakah itu perasaan Abi ataupun memang betul itu lembaga yang kawan Abi nampak. Okay, satu ni tempat ni memang seram guys. Kebetulan masa Abi buat shoot kat situ, wah shoot kan, macam buat filem kan. Tempat tangga bergantung tu, bila Abi nak ambil video, tiba-tiba pintu tu tertutup sendiri guys. Dia buka, dia tutup sendiri. Masa tu kebetulan kot, mungkin angin ke kan, positif lah kan. Dan pernah juga orang di kawasan situ mengatakan dia nampak ada perempuan terjun daripada jabatan tu macam bunuh diri. Tapi itu cuma bayangan, seolah-olah macam nampak perempuan terjun daripada jabatan gantung tu. Untuk pandangan korang, untuk makluman korang juga, sebab itulah di jabatan gantung tu dia orang pasang gerigi tu kan, gerigi yang itulah tutup penghadang tu kan, supaya tak ada orang lompat ke whatsoever kan. Tak tinggi tapi jatuh, sedekah lah jugalah kan. Tempat last yang Abi nak cerita kat korang ni, satu tempat ni ada satu lift ni memang tak ada orang berani nak guna. Dikatakan pernah nampak satu lembaga berbulu juga besar duduk dalam lift tu. Ada staff kat situ nak masuk, tiba-tiba tak berani sebab ada nampak lembaga besar berdiri. Bila pintu lift terbuka kan, dia nampak ada lembaga dalam lift tu guys. So masa tu dalam kejadian ni semua berlaku dalam awal-awal nak dekat maghrib lah. Untuk pengetahuan korang, kalau kawasan time macam tu kan, masa-masa time tu memang sangat scary guys, sebab semua masing-masing dah balik kan kerja kan. So sunyi sepi dan terasa lah vibe seram dia tu.
Okey, untuk maklumat korang juga, ini toilet antara paling seram lah bagi Abi kan. Sebab ada penampakan dekat atas yang flush tu, hujung tu. Begitulah rupanya guys, yang kawan Abi bercerita dengan Abi. Sangat scary guys, tengah menari lagi tu. Tandas ni memang orang jarang guna. Abi cuba masuk juga, beranikan diri. Harap-harap tak ada apa, memang tak ada apa-apa, alhamdulillah. So, inilah cermin yang orang kata yang boleh nampak. So, jom kita pergi ke bilik file Abi pula, di mana tempat ni sangat scary guys. Memang tak ada orang pernah pergi kecuali Abi saja. Nah. Nampak pocong kat situ guys. Pernah nampak, kawan Abi pernah nampak kat situ. Ini pula kawasan danau Tasik dekat office Abi. Kononnya malam-malam meriah guys, macam ada lampu berpesta. Mungkin bunian, mungkin lah kan. So Abi rasa setakat itu saja video Abi untuk kali ini. Kita jumpa di next video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa on notification korang yang mana dah subscribe tu. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa di next video akan datang. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Bye.